Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir, apa sebenarnya yang berlaku setiap kali kita tarik nafas? Dalam perkongsian kali ini, kita akan ikut satu perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan satu nafas dari udara yang kita sedut, sampailah ia jadi tenaga yang gerakkan setiap sel dalam badan kita. Semuanya mula dengan soalan yang nampak mudah. Macam mana udara yang kita hirup boleh tukar jadi tenaga yang buat kita hidup? Okey, untuk faham semua ni, jom kita mulakan pengembaraan kita jauh ke dalam paru-paru. Inilah dia, titik pertukaran gas. Kat sinilah semua magic tu berlaku. Tempat udara bertemu dengan darah. Jauh di dalam paru-paru kita ni ada berjuta-juta kantong udara kecil yang kita panggil alveolus. Cuba bayangkan, ia macam stesen pertukaran yang super sibuk dikelilingi oleh jaringan saluran darah halus yang kita panggil kapilari. Semua dah sedia untuk buat satu pertukaran yang paling penting. Dan keseluruhan proses ni sebenarnya dikuasakan oleh satu prinsip fizik yang sangat simple, resapan. Senang cerita macam ni lah. Ia cuma pergerakan semula jadi sesuatu benda dari tempat yang sesak ke tempat yang lebih lapang. Dalam konteks kita, ini bermakna oksigen akan bergerak ke tempat yang kurang oksigen dan karbon dioksida pun akan buat benda yang sama tapi dari arah bertentangan. Okey, sekarang oksigen kita dah sedia untuk mulakan perjalanannya. Macam nak masuk lebuh raya aliran darah kita. Jom kita ikut satu molekul oksigen. Bila anda tarik nafas, alveolus ni akan jadi sesak dengan oksigen. Pada waktu yang sama, darah yang baru sampai dari seluruh badan pula memang tengah lapar oksigen. Keadaan inilah yang wujudkan perbezaan kepekatan yang cun, yang perfect untuk proses resapan tu berlaku. Jadi, oksigen ni akan meresap masuk ke dalam sel darah merah dan terus tumpang satu protein istimewa yang dipanggil hemoglobin. Bila dah bergabung, ia jadi oksihemoglobin. Anggap je hemoglobin ni macam servis taksi yang paling efisien yang memang direka khas untuk angkut oksigen ke semua destinasi dalam badan kita. Dengan muatan oksigen yang penuh, taksi sel darah merah kita ni dah sedia untuk buat penghantaran. Jantung kita akan pam darah yang kaya dengan oksigen ni melalui satu rangkaian jalan yang sangat kompleks hantar ke setiap sel yang tengah tunggu, dari sel otak sampailah ke hujung jari kaki kita. Bila taksi hemoglobin ni sampai ke kawasan sel-sel badan yang tengah kekurangan oksigen, secara automatik gabungan oksihemoglobin tu akan terlerai. Ia akan lepaskan kargo oksigen yang sangat berharga tu. Sekarang, oksigen dah bebas untuk masuk ke dalam sel dan mulakan tugas dia. Okey, misi karbon dioksida pula, perjalanan pulang bahan buangan. Pengantaran oksigen tadi tu baru separuh cerita tau. Lepas sel dapat oksigen, ia akan guna oksigen tu untuk hasilkan tenaga. Tapi, macam mana-mana kilang yang sibuk, proses ni mesti ada bahan buangan. Dan bahan buangan ni kenalah dibuang. Inilah dia resepi untuk tenaga, respirasi sel. Sel-sel dalam badan kita guna oksigen untuk bakar glukosa, gula dari makanan kita. Hasilnya, tenaga yang kita perlukan untuk hidup, bergerak, berfikir, berserta dengan air dan sudah tentu bahan buangan tadi tu, iaitu karbon dioksida. Sekarang, proses resapan tu berlaku sekali lagi, tapi kebalik pula. Karbon dioksida yang dah banyak dalam sel akan bergerak keluar, masuk ke dalam darah. Ia akan tumpang perjalanan balik ke paru-paru dan akhirnya kita hembus keluar dari badan. Satu kitaran yang lengkap dan sempurna. Mesti anda tertanya-tanya kan, macam mana sistem ni boleh jadi efisien gila? Jawapannya ada pada reka bentuk biologi yang sangat menakjubkan pada alveolus tu sendiri. Memang direka untuk kecekapan maksimum. Sebenarnya, ada 4 ciri reka bentuk utama yang bekerjasama untuk pastikan pertukaran gas ni berlaku sepantas dan secekap mungkin. Jom kita tengok satu persatu. Pertama, dindingnya yang super nipis. Senang je gas nak tembus. Kedua, permukaannya yang sentiasa lembap. Ini bantu gas larut dulu sebelum meresap. Ketiga, jumlah luas permukaan yang sangat besar. Yalah, berjuta-juta alveolus kan? Lagi banyak ruang, lagi cepat kerja. Dan akhir sekali, jaringan kapilari yang padat. Ini penting untuk pastikan darah sentiasa mengalir dan kutip oksigen. Jadi perbezaan kepekatan tu sentiasa ada. Semua ni bergabung menjadikan paru-paru kita sebuah mesin pertukaran gas yang hampir sempurna. Jadi, lain kali bila anda tarik nafas, cuba ingat balik perjalanan yang rumit tapi sangat hebat ni. Dan sebagai penutup, ni ada satu soalan untuk anda fikirkan. Berdasarkan apa yang kita dah belajar pasal resapan dan kepekatan gas tadi, kenapa agaknya kita boleh rasa tercungap-cungap, sesak nafas bila berada di puncak gunung kat tempat yang udaranya lebih nipis? Fikir-fikirkan.